Assalamualaikum guys. Hari ini jom kita review raket Felett Carbon Woven Zinger. Raket terbaru daripada Felett. So, kita tengok apa yang ada pada raket ni. Alright guys. Raket ni ada pilihan 3U dan 4U. Yang saya review ni ialah 4U. Jadi, kita start dengan technical spec dia dulu. Okey, dari segi berat, lepas saya pasang tali BG66 Brilliant dan ori grip saya lepaskan dan saya letak Felett Tech 3 Pro Overgrip. Berat keseluruhan raket ni jadi 85.8 gram. Itu maknanya berat normal 4U lah. Okay, so kali ni 4U Felett berat sikit. Dia tak macam raket-raket Felett yang sebelum ni. Contoh macam Felett Carbon Woven 18, 4U dia berat sekitar 82 gram. Macam ni, dia berat di 84 hingga 85 gram. Jadi dia berat sikit berbanding Carbon Woven 18. So, yang ni 4U dia sekitar 84 gram. Felett Carbon Woven 18, berat dia sekitar 82 gram. Alright. Dari segi balance point, dengan setting macam ni, okay, lepas pasang tali, ori grip buang, letak overgrip, balance point yang saya dapat pada raket ni ialah di 300 mm. So, memang nampak tinggi tapi sebenarnya raket ni dia feel dia lebih kepada even balance sahaja. Dengan slightly je head heavy dia. Dia tak head heavy sangat. Betul-betul slightly. Dia masih lagi feel even balance. Alright. So, dari segi flex. Okay, anda boleh tengok ni. Dari segi flex, dia medium sahaja. Dia bukan medium stiff, bukan stiff. Medium sahaja. Seperti yang dia iklankan kat raket ni lah. Dia tulis kat label raket ni, medium flex. So, dia memang betul-betul medium flex. Untuk grip, size grip dia ialah G1 ataupun sama dengan G6 Yonex lah. Alright, so frame dia isometric, kombi frame. So bawah ni aero, atas ni box frame. Okay, so sama seperti yang diiklankan oleh Felett lah. Alright, so next, kita akan bincang pasal feeling pula. Dari segi feeling, raket ni macam mana? Dari segi feeling, overall raket ni terasa even balance dengan betul-betul slightly je head heavy macam saya cakap sebelum ni. Dan raket ni bagi saya dia betul-betul pure all-rounder. Dia tak ada kelebihan tertentu. Tapi dia ada semua. Power cukup-cukup, control cukup-cukup, speed cukup-cukup. Itu saja. Dan bila di swing, bagi saya shaft dia boleh katakan terasa gemuk juga. Tak rasa lincah sangat. Tapi itulah. Macam saya cakap tadi, dia raket yang pure all-rounder. Jadi dia tak ada kelebihan yang spesifik. Kalau macam Felett Woven 1000, Felett Woven 999, kelebihan utama dia ialah speed. Macam Felett Woven 888 atau Woven 88, tu kelebihan dia pada power. So macam ni dia tak ada. Dia memang betul pure all-rounder. So flex memang terasa medium masa tengah main. Dan string back dia bila kena pukulan pun tak rasa stiff. Dia memang rasa ada empuk sikit. Bukanlah shutter hole tapi dia rasa empuk. Dia bukan, repulsion dia tak cukup tinggi. Dan untuk dari segi frame, kombi frame ni bagi saya memang rasa biasa saja, tak rasa laju macam tak rasa solid atau laju macam Felett Woven 888. Dan dia sangat senang nak pakai. Dari segi adaptasi, tak susah nak pakai raket ni. Memang kita pakai, kita terfaham aja. Alright. So next, kita akan bincangkan pula pasal speed. Untuk speed, raket ni bagi saya speed dia cuma biasa-biasa sahaja. Bukanlah raket yang laju sangat pun. Dan memang terasa shaft dia ke, frame ke, terasa macam tak berapa aerodynamic sangat. Dia rasa biasa-biasa saja. Walaupun dia cakap kombi frame, atas box frame, bawah aerodynamic, dia tak ada rasa bagi laju sangat lah. Dan bila saya bawa main flat drive, raket ni shaft dia recover agak lambat sikit flex dia. So bila dia dah flex, lepas tu ni nak cover balik, dia makan masa. Jadi agak mengganggu sikit lah bila saya nak main flat drive. Bila saya jaga front court nak main flat drive, dia agak mengganggu sikit. So kalau anda nak harapkan raket ni main speed, anda kena tukar timing anda kena jaga-jaga dengan expectation anda. Sebab raket ni dia tak laju macam raket-raket high-end Felett yang lain. Dia ada sedikit lambat
Okey, tu untuk speed lah. Okey, next kita akan bincangkan pula pasal control. Okey, dari segi control, raket ni cuma ada kestabilan sahajalah. Kalau macam mana pun kestabilan dia taklah tinggi sangat. Sekali lagi, kestabilan dia pun biasa-biasa sahaja. Pukulan pun susah juga nak jadi tepat sebab walaupun saya buat pukulan yang sama, nak cari ketepatan pukulan tu dan konsisten pukulan tu memang susah nak dapat. Sebab raket ni dia tak ada kelebihan dari segi kontrol untuk bagi pukulan tepat. Dia cuma rasa stabil aja. Dari segi getaran memang agak minimum. Sesekali tu ada terasa juga kalau pukul off sweet spot. Akan ada juga terasa getaran. Tapi secara overall bagi saya raket ni cukup stabil. Cuma untuk harapkan ketepatan pukulan dan pukulan yang konsisten, memang raket ni tak boleh bagilah. Kalau ada pun dia bagi macam cukup-cukup je. Nama pun raket all-rounder, so semua benda pun cukup-cukup aja. Okay? So next, kita akan bincangkan pasal power. So, macam mana dengan power untuk raket ni? Boleh ke raket ni deliver power? Bagi saya, raket ni senang nak keluarkan power. Tapi dia tak akan menggandakan power anda. Alright, so memang tak susah nak keluarkan power dengan flex dia yang medium dan ada sikit head heavy, slightly betul slightly. So, bila anda swing, anda smash, memang senang nak hasilkan power tu. Dan dia pun ada tolong tekan sikit shuttle tu. Sebab dia ada kira macam dia memantul juga, tapi itulah dia tak akan menggandakan smash anda. Dan dengan tadi saya cakap pada permulaan, repulsion dia pun tak tinggi. Bila anda pukul akan terasa mendap sikit. Jadi itu yang akan mengurangkan power pada smash anda lah. Jadi raket ni macam saya cakap tadi, dia all-rounder. Semua dia bagi cukup-cukup aja. Dia tak ada lebih sangat. Jadi dari segi power pun bagi saya sekarang cukup-cukup saja. Tak adalah bila anda pakai ni smash anda jadi menakutkan, tak ada. Kalau anda smash memang anda jenis ada power, bila anda smash memang akan masih ada power lagi lah. Cuma sayangnya dia tak menggandakan smash anda tu. Dia senang nak keluarkan power tapi dia tak menggandakan power anda sahaja. Dia memang raket pure all around. Jadi kalau anda ni nak cari raket yang power, bukan raket ni. Tapi kalau anda jenis all around, yes, raket ni sesuai untuk anda. Okey, kesimpulan untuk raket ni. Alright, bagi saya carbon woven Zinger agak mengecewakan sebab saya ada expectation yang tinggi untuk raket ni yang boleh deliver something, tapi bila dah pakai, sayangnya dia tak ada kelebihan tertentu. Dia terlampau average sangat, terlampau cukup-cukup sangat. Jadi bila pakai ni bagi saya untuk pemain beginner dengan intermediate sesuai. Tapi kalau anda pemain advance atau pemain pro yang nakkan performance, saya rasa anda boleh skip raket ni kot. Sebab ni memang bukan untuk raket perform punya. Performance dia sebab terlampau cukup-cukup sangat. Mungkin kalau anda nak pakai untuk perform, boleh ambil masa untuk adjust. Ambil masa untuk adjust, adaptasi dengan raket ni, dan baru boleh lah. Tapi kalau anda nak terus pakai untuk performance, saya warning akan mengecewakan anda sedikit. Sebab dia memang tak ada kelebihan tertentu. Dari segi speed pun dia cukup-cukup je, tak speed sangat. Control pun bukanlah mantap mana pun. Dan power pun tak berapa nak ada juga. Cuma cukup-cukup je. Jadi bukan raket performance. Jadi kalau anda pemain advance atau pemain pro nak pakai raket ni untuk training drill, mungkin okey. Tapi untuk pergi pertandingan ke atau ada match ke, friendly match ke, bagi saya tak patutlah kot. Tapi kalau anda macam beginner dengan intermediate yang masih lagi nak develop skill dengan teknik, mungkin anda boleh pakai raket ni. Okay? So dijual dengan harga sekitar 200, anda akan dapat package string, grip dan juga soft cover Zinger lah. Yang cukup eksklusif. Okay? Itu saja dari saya. Okay? Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Jumpa lagi.